Hai korang, Assalamualaikum. Sejuk ni. Hai Diana. Copet hari ni. Saya live awal tau sebab pukul 6. Waalaikumsalam. Tak sebab pukul 6 kita live dengan Dr. Shah. Jadi saya live sekejap dululah. Saja je nak teruk dengan korang. Kat belakang ni. KLCC ni kita orang kampung kan. Tiba jumpa KLCC depan mata kan. Cepet. Nampak KLCC bawah tu garden. Nampak garden dia. Saya ada kursus kat bawah ni. KLCC Convention Center. Lepas tu saya tiba. Duduk tepi. Sipu-sipu. Itulah. So buat live sambil di belakang tu ada KLCC. Tapi hujan kan. Jadi dia agak berkabus. Hai Raihan Hussein, Assalamualaikum. Semalam tak buat live, sepatutnya buat live tapi saya lupa. Sebenarnya hari ni saya kursus. So travelling day tu semalam lah. So kalau travelling day semalam memang tak boleh lah nak drive sambil buat live kan. Gitulah ceritanya. Tak make up kau. Aku pakai lipstick. Pakai lipstick sikit hari ni. Sebab ni putih. Nampak putih. Putih. Jadi muka tu nampak putih. Lepas tu pakai lipstick. Saya pun tengok kenapa muka aku putih semacam. Nak kata pakai filter, tak ada filter. Memang tak ada filter. Tiada filter. Terus apa? Gitulah pakai lipstick. Pakai lipstick sikit hari ni sebab aku rasa macam hari ni suram sikit kan. So pakai lipstick jadi kenapa putih semacam ni sebab background saya putih jadi muka saya tu nampak cahaya keimanan sikit. Gitulah ceritanya. Cucuk Hyukot 25/4 hari ni UPT masih negatif. LMP saya 15 hari bulan 4. So kena kira daripada cucuk Hyukot tu 2 minggu. 2 minggu dah cukup tak 2 minggu? Kalau dah cukup 2 minggu masih negatif, awak bolehlah try 3-4 hari tu. Kalau 3-4 hari pun masih negatif, macam tak jadilah tu. Macam tak jadilah. Ada bawang rus. Dok, hyperhidrosis boleh baik ke? Macam susah sikit lah sebab you berpeluh-peluh kan. Berpeluh-peluh yang melampau. Hyper berpeluh-peluh yang melampau. Kadang-kadang kita ada buat laser. Laser dekat tapi yang laser ni semua dulu kalau zaman-zaman saya dulu kan kita buat dekat IJN. Sampai saya tak sure lah sekarang IJN buat lagi tak. Mestilah buat kan. Apalah aku cakap ni. Tapi kalau dulu-dulu saya dekat klinik kesihatan kita orang refer ke IJN. Tapi kan sekarang nak refer ke IJN kan macam susah sikit kan. Itulah ceritanya. Ya Allah, kejap kau. Saya ni sebenarnya meja dia rendah. So saya terpaksa naik pakai benda yang tak berapa stable ni. My oral thrush dah baik guna ni Stati. Alhamdulillah AF. Jaga diri baik-baik Semoga CD4 count awak cepat tinggi. Kalau CD4 count awak more than 200, unlikely tau sebenarnya you dapat oral thrush. Memang boleh dapat tapi kena selalu jaga diri. Okay. Kalau pergi tempat-tempat yang ramai orang, Allahumma salli Muhammad, pakai mask, elakkan pergi tempat yang ramai orang. Makan pun tengok-tengok sikit kedai tu. Gitulah. Saya sebenarnya hari ni dapat tudung free korang. Aku tengah jalan-jalan dekat cold storage dekat KLCC. Tiba-tiba orang bagi saya bunga. Orang bagi saya bunga korang. Sempena. Yang lawaknya sempena Mother's Day. Aku bila Mother's Day weh? Besok lusa doktor. Aku tak tahu. Aku ingat dia nak scam aku mula-mula weh. Bila tiba-tiba orang nak bagi hadiah kan. Dia nak scam. Tapi tak. Dia bagi bunga. Dia bagi hadiah tudung. Saja je pakai tudung dia sebab labur. Kan tudung dia labur. Daripada Mutiara. Mutiara. Kau pergilah. Saya tak sempat pun tengok lagi dia punya TikTok ke IG, tak sempat. Aku tahu aku pakai
pakai macam cantik lah pula kan. Labur lah tu. Lepas tu dia bagi saya bunga. Kata sempena Mother's Day. Ini bukan scam dek. Bukan. Saja je. Okay. Dah cukup 2 minggu. Itulah. Cuba tengok dalam 1 minggu lagi. If negatif, maksudnya memang negatif. Tak juga sebab colour lipstick tu so nampak lagi. Itulah naik berseri. Itulah. Kan saya cakap dengan awak dulu. Mesti kau tak dengar. Lipstick ni saya beli sebab nak support Dr. Fee. Dr. Fee yang X tu membawang sikit. So masa tu saya belikan untuk semua staff saya. Staff aku macam ramai kan, 5 orang. Saya beli staff saya sebab nak support Dr. Fee. So masa tu berebut-rebut lah beli sebab masa tu semua macam nak support dia kan. So kita pun beli. Beli pun sesekali kalau saya pergi conference saya pakailah. Cuma dia ni memang kalau kau dah makan-makan dia hilang lah. Tapi saya sukalah sebab dia tak stay lama. Macam tu. Ni sebab saya pakai tadi jadi nampak berseri tu. Kata Datuk kata aku pakai filter. Saya tidak memakai filter. Tidak memakai filter. Cuma saya rasa belakang ni sangat terang. Ni KLCC buat siapa yang tak tahu. KLCC. Jadi dia terang. Jadi muka saya nampak putih. Alhamdulillah. Background cantik kan? Cantik weh. Aku masa masuk-masuk ni saya dekat The Traders. Masa aku dekat masuk-masuk kan macam kau nampak bawah ni duduk lari-lari taman dia tu kan. Malam-malam boleh nampak ada lampu-lampu. Yang ni KLCC Convention Center. Kan? Gitulah. So dia putih. Bila dia putih dia nampak terang. Dan terus suami dah check sperm. Okey, cuma saya tak check tube. Better check tube bawah. Manalah tahu rezeki awak. Patient saya ada yang on letrozole. Kemudian baru check HSG. Ramai yang terpregnant. So nanti awak stay tahu the bawang roses. Hari ni kita ada nak bincang tentang unexplained fertility. Maksudnya telur you cantik, suami punya sperm cantik. Kenapa saya tak mengandung lagi doktor? Pukul 6 nanti Okay, thank you yang share live saya. Thank you. Sebab bagi saya, kalau korang tak nak mengandung pun boleh share. Mana tahu ada adik kakak kita, makcik-makcik kita yang nak mengandung kan. Pakai tudung free korang. Tudung free yang dapat. Aku tengah nak membeli roti dekat cold storage kan. Malam ni ingat malam nak keluar makan. Malam weh nak pergi KLCC tu ramai orang. Kita ni orang kampung kan. Tiba-tiba pergi cold storage beli roti. Tiba-tiba orang bagi hadiah. Sempena Mother's Day. Aku pun blur. Ni bukan scam bukan. So sebab apa dia bagi aku tudung? Sebab dia kata dia nampak aku pakai tudung sarung. Tudung makcik-makcik kot. Gitulah. Alhamdulillah dapatlah tudung free. Tak pernah lah dapat tudung free saja-saja pun nak bagi kan. Terima kasih Umi. Alah, saya start lah. Saya start dekat 23, 22, 23, 24. Tapi macam saya beritahu korang lah, yang penting lemak saya turun. Lemak turun. Sebab kita memang kena guna yang macam saya kan, sebab saya berat 100 lebih. Saya dah tahu dah 100 lebih ni memang saya kena guna at least 6 bulan. At least 6 bulan. Kalau korang yang 80 lebih ni, korang boleh kalau ada rezeki gunalah 3 bulan dan lebih. Dan lama sikit. Sebab ubat-ubat ni tipulah saya kata. Ambil terus turun. Memang ada orang yang bernasib baik cucuk terus turun. Tapi kebanyakan dia macam kita, malas-malas. Hai Kiss Sweet. Kiss, tengok orang bagi saya rose kau. Aku tak tahu lah nak idea apa. Takkanlah idea Valentine kan. Tak adalah ni sempena hari ibu. Selama juga bila hari ibu dek. Lusa. Tiba-tiba dapat bunga rose. Dah lah rindu kat anak duri kat rumah. Sekarang ni rasa macam ya Allah, aku nak tengok anak duri aku. Patutlah. Tapi saya tengoklah dekat CCTV kan. Manalah tahu kan ada orang curi bunga aku yang cantik tu. Poyo je lah doktor ni. Alhamdulillah. Hai Phoenix. Hai Cik Adik Afifah. Terima kasih join live saya. Pukul 6 kita nak lipat kain yang tersambung rotan. Okey. Pukul 6. Aku bagi tahu kau siang-siang time-time Dr. Syah tengah bercakap tu, kau tolong tag-tag like tau sampai 30k. Nanti aku pula nak buat si tag-tag nanti Dr. Syah ingat aku ni gila. Korang tolonglah bagi tahu 30k like. Kita orang ni nak sebarkan kebaikan, awareness, ilmu untuk golongan TTC kan. Secara percuma je. Kalau korang tak bantu kami share, repost, tag-tag like, kesian. Walaupun saya rasa macam dah bertahun dah saya buat live ni. Tetapi tetap bila kita tanya patient kita tak tahu ni, tak tahu tu. Kesian kat diorang.
Ahad ni Mother's Day. Itulah pasal Umi punyalah blur kan. Tak ingat dah. Alhamdulillah. Klinik yang ada FMS dekat Johor ada tak puan? Alamak tak tahulah puan. User gone. Cantik sesuai dengan terima kasih tau dapat tudung free kau. Dah lah tudung dia labur. Sip tanya lagi, dik tudung kau ni labur tak? Dah lah nak bagi. Dia baru tak labur ke tak labur. FMS ni tak ramai yang buka klinik specialist sebab FMS kebanyakannya kami berada di klinik kesihatan. Kami berasa sangat selesa berada di klinik kesihatan. Macam aja gila kau nak pergi buka klinik yang belum tentu orang datang tengok kau kan. Cuma saya sebab saya suka buat fertility. Klinik kesihatan tak ada fertility. Jadi saya terpaksa membuat sedikit anjakan paradigma. Gaji dah puluh ribu. Gaji dah 10,000. Korang pergi buka klinik yang belum tentu ada orang. Tapi Allah tu kan dia maha mengasihani, maha penyayang. Dia bagi saya orang kata kemudahan lah. Alhamdulillah. Patut dah nampak lain. Tudung free kan? Tudung free. Memang nampak lain. Dia macam ala-ala kita lah. Traders memang background cantik. Ya ke? Kita orang kampung wak. Kita tak tahu wak. Kita masuk-masuk kan. Ada KLCC. Lepas tu ada garden dia. Kita orang kampung wak. Selalu kita dapat Hilton je. Dengan Meridian je. Hilton, Meridian selalunya KL Central. Dia punya pemandangan. Tiba-tiba dapat ni dekat Kayangan ni memang wow. Bukan tak mampu tapi macam tak ada keperluan je aku nak duduk sini kan. Laila tu nak tanya apa tu sayang? TVS saya pregnancy. Allah pagi tadi dok buat Syafura Zulkifli. Awak ni ke awak ni apa nama biochem pregnancy ke? Awak buat IUI ke? Dia on letrozole tapi tak mengandung juga. Dah 2 kali. Sabarlah wak. Saya cakap ramai pasien saya yang cuba tak mengandung-ngandung. Lepas tu dia dah give up. Bukanlah dia give up. Dia nak rehat sekejap. Rehat sekejap tiba mengandung. Pergi buat HSG. Tiba mengandung lepas HSG. Perlukan sedikit extra effort. Lagi-lagi. Bukan kata awak tak ada effort. Extra. Allah nak tengok betul-betul tak kita layak ni. Gitu. My last childbirth on 8 tahun terapan tapi sekarang my period lewat. Pergi cek UPT. Mana tahu mengandung kan. Kena dia beza tau. Zaman sekarang ni umur kita dah berapa? Dulu you umur 20-an senang nak mengandung. Sekarang umur you dah 35-an. Dia memang susah sikit nak mengandung. Ada walaupun saya dengan Dr. Syah selalu sangat buat live. Tapi orang tak tahu yang 35 ni telur dah habis. Telur dah kurang. Dah habis, dah kurang separuh. Saya macam, yelah saya belah kami kan. Tu sebab korang tolong saya share live ni kan. Tap screen supaya ramai lagi geng-geng TTC cakna tentang keperluan kena mengandung awal. Mengandung awal. Yang mana dah kahwin lah mengandung awal. KK saya ada FML. Kalau saya nak buat VCT direct dengan... Alamak, VCT tu mendatang ke apa? Apa tu? VCT tu apa wak? Kau janganlah. Dia gini lah wak. Kalau dekat klinik kesihatan, kau nak jumpa FMS tu kau kena betul-betul nazak. Harus kan? Kau kena betul-betul nazak. Maknanya kau betul-betul complicated. Baru kau boleh jumpa dengan FMS tu. Sebab kami melihat pesakit-pesakit yang complicated. Yang batuk dan masa semua kami tak sentuh. Itu masa saya di klinik kesihatan. Sebab banyak lagi pesakit-pesakit complicated. Tapi bila saya buka klinik kan. Kau sakit apa pun aku tengok juga. Tak ada masalah. Tu yang saya bagi tahulah. Kalau ada masalah yang complicated, baru you boleh jumpa dengan FMS. Kau tak susah nak jumpa FMS. FMS ni pergi sana, pergi sini, meeting sana, meeting situ, jumpa patient tu. Tak sempat dia. Diet dan exercise cuma period delay 5 hari, cek UPT negatif doktor. Dia memang macam tu wak. Kalau kita turun berat badan. Lebak awak ni pun dah berhenti. Tapi kau tengoklah. Suam-suam je. Cahaya kurang. Hujan Kiswit. Saya tengok dekat CCTV rumah kat Melaka pun tengah hujan lebat kan. Hujan lebat. Pagi tadi timbang body fat saya 29 lebih. Maybe sebab 3 hari. Oh mantap. 29 weh. Saya bila nak sampai 30. Lambat lagi lah jawabnya. Saya kan Azib Nasa. Saya rasa sebab saya punya pasu saya tu besar.
Jadi kadang-kadang saya ada kat rumah pun 2 hari sekali baru saya menyiram. Tapi kalau pokok-pokok sayur memang kena siram lah sebab diorang dekat tanah. Kalau saya lambat siram 1 hari pun petang tu dia dah layu. Tapi anak duri saya tak boleh siram setiap hari. Saya rasa sebab saya guna pasu besar. Bila saya guna pasu besar, air tu banyak bertakung. Bukanlah bertakung, air dia sentiasa lembab. So saya, kalau setakat saya 2 hari tak dekat rumah, saya macam okey lagi. In fact, walaupun saya ada bibik, saya tak bagi bibik saya siram. Sebab saya takut nanti kan dia siram macam nak mandi kan. Dia tak faham kan. So saya takutkan dia lemas. Gitulah ceritanya. Kejap Dr. Syah dah ada ke? Dr. Syah kejap nak. Saya tengok mana kejap korang Aku berburak-burak dengan kau. Kejap aku nak cakap Dr. Syah mana Dr. Pelan-pelan. Ya betul. Kejap Waalaikumsalam. Ya di KL. Dekat KLCC belakang itu. Kejap mana Dr. Syah aku ni? Ya. Unexplained infertility second minute 10 tahun. Alhamdulillah. Syukur. Lama lah kau memang hebat lah. Kau sangat hebat. Saya tak tahu macam mana korang boleh bersabar. Hai Kak Norma J. Assalamualaikum. Kejap nak saya tengok Dr. Syah saya ni. Aku berborak dengan korang kan tiba-tiba Dr. Syah dia dah. Aku invite dah. Invite dah. Waalaikumsalam Miss Rosa. Dr. Syah mana dia? Di manakah anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik, kita Dekat tapi bersiaran di jauh. KLCC. Ya, KLCC Convention Center. Lepas tu bawah tu dia punya garden. Nampak garden ingat Dr. Syah. Sebab Dr. Syah suka berlari. Bestnya boleh berlari. Boleh tidak? Rugi tak berlari. Saya tidak berlari. Minta maaf. Kerugian yang besar. Okay. So Alhamdulillah dapat juga bersiaran hari ni. Konferensnya dah habis ke? Hari ni ke besok? Hari ni. Tu yang semalam terkejut. Nasib baik check. Rupanya 8 bulan hari Jumaat. Pukul 7 pagi dia dah buat rounds tau. ECG what round. Kata gila ke apa? Khusus pukul 7 pagi. Aku datang 8.30 dah second ke third talk tak peduli lah. ECG dah mantap dah. FMS dah mantap dah. ECG tak payah tengok dah. Dah boleh lah kan. Okey Dr. Syah. Apa tajuk kita hari ni? Tajuk kita seperti biasa adalah unexplained infertility. Okay, so Assalamualaikum semua yang dah join. Terima kasih. Hari ini kita masih lagi dalam perbincangan mengenai infertility, iaitu ketidaksuburan. So saya pakar sakit puan dan juga pakar kesuburan di Sofia Fertility Petaling Jaya dan di KPJ Ampang Puteri. So saya banyak deal dengan sakit puan dan juga ketidaksuburan ni lah. So lebih kepada topik ketidaksuburan sebab kita nak mempromosikan package IVF kasih kita. So sebab tu topik-topik related dengan kesuburan dululah. Nanti kita selit-selit bab-bab gynae pula ataupun sebab sakit puan. Suruh patient kita grab. Sekarang dah tinggal 5 months kan? Grab cepat-cepat supaya korang dapat opportunity yang julung-julung kali. Kalau katalah tahun depan ada pun definitely tak akan dapat harga yang sama. Macam tahun lepas. Betul. Ya, tahun lepas 8,000 lebih. Tahun ni dah naik 10,000. Tahun lagi satu tak tahu. Kalau ada pun saya tak rasa boleh dapat 10,900 lagi. Betul. Jadi untuk kita nak buat awareness kepada orang ramai mengenai ketidaksuburan ataupun infertility. So apa tu infertility? Okey, mula sekali kita kena faham siapa yang kita kata infertility.
Dan siapa yang kita kata okey tak apa, masih awal. So apabila seorang sepasang couple mencuba untuk mengandung, maksud dia tak pakai perancang, memang trying bersama, waktu subuh dia dah cuba ikut timing dia waktu subuh, dan memang bukan PJJ lah, memang duduk sekali lah. Okey. So kita katakan apabila sudah mencuba selama setahun. Kalau ikut medical ni, bagi kita setahun, kalau umur 35 ke bawah, setahun. Dah cuba setahun, dah terus diagnosis dia adalah infertility. Dan kalau 35 ke atas ataupun ada endometriosis, memang tahu ada PCOS, haid tak teratur, dia lagilah singkat 6 bulan. 6 bulan tak boleh mengandung, kita dah masuk sebagai definisi infertility. Sebab itulah kita kata pergi check. Bukanlah kata baru sebulan kahwin kita nak check, tak. Tapi kita dah bagi masa. So sepatutnya macam mana kita dapat 6 bulan dan kita dapat setahun? Sebab kajian dah menunjukkan bahawa kalau pasangan itu sudah mencuba selama setahun dan dia memang tak ada apa-apa isu, memang tak ada apa-apa masalah kesuburan. Dalam masa setahun sepatutnya 80% couple dah mengandung. Sebab itulah dia keluarkan definisi setahun. Bukan dia suka-suka petik je setahun, 6 bulan, 3 tahun, tak. Sebab kajian menunjukkan kalau dah memang mencuba, memang sedang mencuba dan tak ada masalah lain, sepatutnya 80% dah mengandung dalam masa setahun. Jadi sebab tu kita pun bagi tahu kalau dah setahun tak pregnant dan memang mencuba, cepat check up. Maksudnya ada masalah. Now kita nak cerita pasal check up. Check up kesuburan tu, dia bukan boleh check up semua benda. Okey, banyak benda yang kita tak boleh test. So, apa je yang kita boleh test untuk kesuburan? So, nombor satu adalah scan. Scan pun kena scan transvagina. Kenapa scan transvagina? Itu scan daripada Faraj. Kerana kita nak tahu berapa enterofollicle ataupun follicle bulat-bulat hitam yang ada dalam kilang telur kiri dan kanan. Nombor satu. Nombor dua, kita nak tahu kedudukan rahim. Kita nak tahu dia ke depan ke, dia ke belakang ke, dia bengkak ke, dia ada tanda-tanda adenomyosis ke. Kemudian kita juga nak tengok kalau ada tanda-tanda bengkak tube ataupun hydrosalpinx. So, kalau kita scan atas, kita mungkin miss untuk tengok stok telur dia. Sama ada nampak stok telur kurang, stok telur berlebihan. Kita mungkin tak nampak tanda-tanda adenomyosis seperti ada macam bulat-bulat ataupun ada garis-garis pada rahim. Ini semua penyebab kepada ketidaksuburan. So, kalau kita scan atas, kadang kita tak nampak. Okey. Nombor dua, kita mesti nak kena check hormon ataupun stok telur wanita tersebut. Yang paling mudah adalah AMH, stok telur. Untuk wanita namanya anti-Mullerian hormone. Hormon ni sangat-sangat spesifik untuk storage telur anda. So dia boleh ambil bila-bila masa, tak payah puasa. Dia bukan macam yang orang biasa buat hari kedua, hari 21 dan sebagainya, tak payah. Satu test untuk menunjukkan stok telur anda macam mana. Ketiga adalah untuk check tube ataupun HSG. Pernah dengar ada yang guna cara hyphosi, ada yang guna cara kaedah hycosi, ada yang guna buat scope bila dia buat operation, dia masuk kamera dalam perut, dia masuk pewarna, kita kata laparoscopic dye insufflation. Yang tu pun boleh. Kesimpulannya dia nak tengok tube fallopian tu tersumbat ataupun tidak. Itu mesti check. Dan last kali mesti cek suami, mesti cek sperm, sperma, analisis sperma. So analisis sperma pula kena buat at least 3 hari tak bersama. Maksudnya kena buang sperm, lepas tu 3 hari tak bersama, kemudian keluarkan sperm untuk kita buat analisis sperma. So ini semua penting. Empat-empat ni semua adalah basic untuk test kesuburan. Tapi banyak lagi benda kita tak boleh test. Contohnya, kualiti telur. Kita tak tahu. Tak ada test.
kita tak tahu persenyawaan berlaku normal ataupun tidak, kita tak boleh test juga. Adakah genetik dan kromosom dalam telur dan sperm tu normal ataupun tidak pun kita tak boleh test. So dekat sini apa yang kita boleh test, benda-benda yang dari luaran, dari mata kasar kita. Yang lebih detail dalam-dalam tak nampak dengan mata kasar, kena pakai mikroskop, tak ada test. Tak boleh buat pun test tu. So dekat sini kena buat basic dulu. Kalau ada tanda-tanda ataupun masalah, then kita akan detect awal. So kita akan bagi rawatan ikut apa masalah tu. Tetapi kalau keempat-empat test ni tadi normal, itu yang kita bagi definisi sebagai unexplained. Tak boleh explain dengan test yang keempat-empat ni. Tetapi dia bukan sebenarnya unexplained. Kita mesti tahu, macam saya kata tadi, banyak lagi benda yang boleh menyebabkan dia tak boleh pregnant. Bukanlah unexplained. Ada explanation, cuma belum jumpa. Contohnya, kalau kita buat cek stok telur, kita tahu stok telur dia normal. Tapi kita tak tahu kualiti telur dia bagus ke tidak. Sama juga dengan analisis sperma. Kadang-kadang kita nampak analisis sperma tu normal. Tapi kita tak tahu, mungkin kromosom dalam sperma tu sebenarnya tak normal. High DNA fragmentation. Benda tu kita tak buat test, so kita tak tahu. So kita akan anggap bahawa sperma semua normal sebab kita nampak daripada kasar, secara kasar kita kata sperma normal. Tapi banyak sebenarnya isu dengan sperma yang kita tak nampak dengan mata kasar. So benda-benda macam inilah yang saya kata tadi. Ada juga isu dengan masalah persenyawaan. Persenyawaan ni contohnya apabila telur dah berjumpa dengan sperm, dia dah senyawa. Tetapi dia tidak boleh membesar menjadi embrio hari ketiga, hari kelima. Hari kelima tu barulah dia menempel dekat dinding rahim. So apabila kita buat IVF, kita boleh nampak benda tu. Sebab kita dah keluar telur tu, kita dah senyawa, dia dah jadi baby. Baby tu kita boleh tengok hari-hari. Hari ni dia patut ada 2 sel. Besok dia patut ada 4 sel. Lagi satu hari, hari ketiga dia patut ada 8 sel. Jadi, dan kita boleh nampak pula sel-sel tu. Dia normal ke, ada bintik-bintik ke, ada macam rosak ke, fragmentation ke. Semua ni kita boleh nampak. So, dekat sini sebenarnya banyak jawapan yang kita boleh dapat. Tetapi, daripada macam kita kata first stage lah, first layer dia. Kita dah buat test 4-4 ni. Kita tahu, lah kemungkinan besar unexplained. Betul. Sebab kena pergi next level. So, selagi anda belum buat keempat-empat test ni, doktor anda tak boleh label anda sebagai unexplained infertility. Selagi tak buat AMH, selagi tak buat check tube, tak boleh kata. So, banyak patient yang dia banyak pergi klinik dan klinik kata, semua normal, jadi unexplained. Padahal tak buat pun check stok telur. Ataupun dia dah buat cek hormon lain lah, yang hari kedua ke, yang hari ke-21 ke, tapi dia tak buat cek stok telur. Masih tak boleh kata unexplained selagi tak buat keempat-empat ni. Dan cek tube tu dan cek sperm ni pula sama juga, dia berubah. So bacaan dia dah tak valid selepas setahun. So kalau 3 tahun lepas ke 5 tahun lepas ke anda dah buat test tu semua, dia tidak boleh sama sehingga tahun ini. So setiap tahun kalau dah buat analisis sperma tahun 2024 normal, tak semestinya 2026 pun normal. So itu yang kita nak bagi anda faham. So kita kena terpaksa repeat semula kalau betul-betul nak buat pemeriksaan kesuburan. Sebab kita nak ada jawapan kan. So kita nak buatlah semua test ni. Okey, kalau dah buat keempat-empat ni memang semuanya normal. Okey, baru bolehlah. Untuk first layer ni kita kata sebab tak buat IVF lagi kan. So kita katalah unexplained. So unexplained ni sebenarnya apa maksud dia? Just that tak ada test untuk kita buktikan sebab apa, itu je. Tapi sebenarnya ada sebab. Sebab kalau tak ada sebab dah mengandung. Ada sebab dia. Cuma dia lebih detail lagi, lebih mendalam yang kita tak boleh buktikan dengan buat test.
So untuk anda yang dah buat 4 test ni, semuanya normal dalam kategori unexplained infertility, rawatan dia apa pula? So first step adalah memang kita akan terus suruh gerak ke arah IUI. Kalau IUI masih tak berjaya ataupun dah cuba IUI dan dia gagal, kita kena bergerak ke arah IVF. Kenapa? Sebab macam saya kata tadilah, ada punca yang lebih mendalam yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. So bila kita buat IVF, kita boleh keluarkan telur. So proses persenyawaan, proses untuk kita pembesaran embrio tu kita boleh nampak. Sebab kita dah keluarkan, kita boleh nampak. So kita boleh bagi anda jawapan, oh sebenarnya ada masalah dengan kualiti telur. Telur ni banyak. Macam patient PCOS. Kita boleh buat keluar 20 telur 30 telur. Tapi kebanyakan telur tak matang, kebanyakan telur tak sihat lah, tak berkualiti. Lepas kita dah senyawa pula, dia terberhenti pula. Hari kedua, hari ketiga dah berhenti. Dia tak sampai hari ke-5. So macam ni yang kita cakap. Sebenarnya ada benda yang terjadi. So inilah yang terjadi dalam rahim anda. Katakan dah makan ubat letrozole ke Clomid ke, dah besar, telur dah keluar, timing dah betul, dah senyawa, dah jadi baby. Tapi dalam rahim tu, embrio tu terberhenti dekat hari ketiga, berhenti hari keempat, ataupun hari kelima dah jadi embrio tu rupanya tak normal. So dia tak akan menempel. Dia akan berhenti sampai situ saja. So contohnya macam ni. Bila kita buat IVF ni, dia akan jadi embrio ni, dia ada stage 5 stage ni lah. Okay. So kita tahu daripada hari pertama ni, ni macam ni lah rupa dia. Dia kena ada 2 PN. Lepas tu dia akan menjadi stage ni 4 sel hari kedua. Hari ketiga dia dah kena ada 8. Bulat-bulat 8 dalam dia ni kena ada 8 dah. Tapi kalau hari ketiga dia baru ada 4 sel, 5 sel. Maksudnya kita tahu dah kualiti dia tak bagus. Lepas tu ini adalah hari keempat dan ini adalah hari kelima. Inilah blastosis. Kat sini dah ada. So inilah yang akan kita katakan embrio ataupun baby hari kelima, yang mana kita akan pindah balik semula ke dalam rahim. Yang inilah yang kita akan bagi grading dia. Kalau grade dia bagus ke, tak bagus ke. So daripada grading tu kita boleh agak-agak berapa success rate. So kalau grading tu nampak dia AA ke ataupun AB, kalau AA paling bagus. So chances dia paling tinggilah 60 ke 70%. Tapi kalau grade dia kita bagi CC, maksudnya chances dia sangat rendah, maksudnya embrio tu ada masalah. So mungkin chances dia hanya dalam 30% sahaja. So itulah beza dia. So kalau benda ni terjadi di dalam rahim, siapa yang nampak? Siapa pun tak tahu. Tapi bila dia terjadi, kita buat dalam lab, kita buat dalam makmal, kita ada jawapan. So kita boleh bagi tahu, okay, sebenarnya kualiti telur problem. Bila dia dah senyawa, dia tak nak besar pula, dia berhenti sampai hari ketiga. Ataupun kita kata bila dia dah senyawa, dah jadi embrio pula tak sihat, kualiti tak bagus. So sebab itulah dia tak menempel. So ada jawapan dekat situ. So tapi apakah yang kita boleh buat mengenai masalah dengan kualiti embrio ni? Inilah isu dia pula. So berbalik-balik kepada telur tadi ataupun sperm tadi, adakah dia berkualiti ataupun tidak? So untuk anda yang mempunyai masalah unexplained infertility tu, jangan tunggu lama-lama. Anda cepat buat rawatan kesuburan. Sebab kita tahu lagi awal, lagi muda, bawah 35, chances tu paling baik. Sebab kualiti telur masih bagus, kualiti sperma pun bagus kan. Jadi persenyawaan tu insyaAllah boleh menghasilkan embrio yang sihat. Berbanding kita dah usia 40, kualiti telur memang sangat rendah. Macam mana kita nak reverse usia kita? Tak boleh. Kita tak boleh buat telur yang 40 tahun berkualiti macam telur 35 tahun atau 32 tahun. Tak boleh. Memang tak boleh. So apa yang kita boleh buat hanya bila buat IVF kan kita keluarkan banyak-banyak telur. So bila lebih daripada satu telur, dengan harapan
katakan 5 atau 6 telur. Dengan harapan 1 atau 2 telur ni berkualiti lah. So bila kita senyawakan dengan sperm, dia akan menjadi embrio yang sihat, maka kita boleh pindah embrio tu balik ke dalam rahim dan insya-Allah mengandung. Berbanding natural. Ataupun maksudnya kita makan ubat sahaja. Mungkin kita boleh keluarkan 1, 2, 3 telur paling banyak ya kalau kita makan ubat. Dan kita pun tak tahu telur tu kualiti ataupun tidak, persenyawaan jadi ataupun tidak. Tapi di Makmal kita boleh bantu. Kita boleh bagi additional macam vitamin lah dekat embrio tu, dekat telur tu supaya dia membahagi dan menjadi embrio. So yang mana bila persenyawaan secara alami terjadi, mungkin akan ada masalah. So satu lagi masalah adalah apabila persenyawaan dah berlaku, embrionya sihat tapi rahim pula problem. Contohnya yang ada bengkak rahim seperti adenomyosis ataupun ada fibroid ya. Pesakit macam ni biasanya dia mungkinlah ya, kemungkinan besar dia ada embrio, telur okey je, tak ada masalah, dah senyawa jadi baby yang sihat je pun. Tetapi nak lekat pula problem. Sebab rahim yang bengkak, adenomyosis ni ataupun ada fibroid ni, dia banyak radang. Bila banyak radang, lepas tu dia pun banyak contraction. Dalam rahim dia tu sebenarnya ada macam gempa bumi kecil-kecil. Di mana dia akan menyebabkan embrio tu tak boleh lekat. Nak menempel pun tak boleh sebab dinding rahim dia terlampau tak sihat. Ataupun bergegar-bergegar je macam earthquake. Rahim tu, rumah dia tu terlampau bergerak-gerak. So embrio ni nak melekat pun tak boleh. So sebab itulah kita kena disarankan untuk sex scan betul-betul. Sebab kalau ada masalah ni memang kita akan sarankan untuk buat IVF. Kerana bila buat IVF kita keluarkan embrio, kita senyawa jadi kita keluarkan telur, kita senyawa jadi embrio, jadi baby. Baby tu kita simpan dulu. Kemudian kita fokus dekat rahim dia. Kita kecutkan bengkak tu dulu. Sebab kalau dia ada adenomyosis ataupun fibroid, dia tak boleh jadi baby lekat terus, tak boleh. Dia kena settlekan rahim tu. Menyediakan rumah dia tu untuk pelekatan embrio tu. So sebab tu dia terpaksa asingkan. Keluar telur jadi baby, baby simpan. Lepas tu baru kita siapkan rumah dah ready, baru kita ambil baby ni pindah balik dalam rahim. So maka dia memerlukan IVF dan frozen embryo transfer. So dekat sini dia terpaksa asingkan. Tak boleh mengandung secara alami. Sebab alami dah jadi baby terus lekat. Bila masa kita nak kecutkan adenomyosis bengkak rahim tu memang tak boleh lah. So kat situ. So sebab tu kita nak tahu semua benda ni dah betul-betul scan, dah betul-betul check semua ataupun belum. Faham. Di mana macam puan tadi tu cakap kan, dia ada 10 nampak 10 follicles kan, nampak banyak. Tapi sebenarnya bila kita pick up tu sebenarnya follicles tu kosong saja. Follicles tu dia rumah, dia macam balloon. Dalam tu ada telur. Tiba-tiba walaupun you ada 10 follicle, bila sedut mungkin ada 5. Tapi daripada 5 tu pun belum tentu betul-betul telur yang berkualiti. Dia ada yang tak matang lah, ada yang kiok lah kan. Lepas tu kahwinkan dengan sperm, tak jadi embrio berkualiti lah. So dia banyak benda. Tu sebab kami selalu ingatkan pada wanita-wanita yang dah lama TTC, cepat check. Sebab masalah telur. Okay? Dia macam ni lah, macam Dr. Aziah kata tadi. So, bila kita buat IVF ataupun, bila anda buat Clomid lah saja, kata makan Clomid ataupun makan letrozole, nak buat IUI contohnya. Kita nampak scan tu, kita nampak rumah dia saja. Kita tak confirm dalam ni ada isi ke ataupun tidak. So inilah yang kita tak pasti bila anda mengandung, apabila anda trying secara natural. Anda dah makan Clomid, dah makan letrozole, dah buat IUI, kenapa masih tak berjaya? So mungkin jawapan dia adalah di sini. Sebab semakin meningkat usia, semakin banyak bulat-bulat ni yang kosong sebenarnya. Sebab AMH dia dah berkurang.
AMH ni daripada ni, sel telur yang kecil ni. Ini yang kita nak keluarkan. So bila kita buat IVF, kadang-kadang kita scan, kita nampak ada 15, ada 20 telur. Tetapi sebenarnya dalam tu banyak yang kosong. Ataupun kalau kita kenapa live visibility restricted? Entah. Macam tu lah. Kita tak ada cakap apa-apa pun. Memang saja je. Dia dah akan restrict. Tak ada benda pun kita cakap pun. Itulah. Kita teruskan cakap je lah. Kita terus je lah bercakap. Siapa yang ada dalam ni, korang tolong saya tap like, tolong share. Sebab bila dia dah restrict ni, kawan-kawan lain tak dapat tengok lah. Padahal kami tak cakap apa pun kan. AI ni tak betul semuanya smart. Dia tak smart. Dia agak BUDUH juga. So agaknya dia detect perkataan tu kot. Dia tak boleh SPERMA. So berbalik-balik kepada ni. So saya bila kita buat IVF, kita akan buat test. Sebelum kita buat IVF, kita scan, nampak ada 20 telur. Nampak macam ada 20 bulat-bulat besar ni. Tapi tak semestinya ada 20 telur dalam tu. So apa kita buat? Kita akan ambil darah. Kita ambil darah dan kita boleh tahu agak-agak sebenarnya daripada 20 yang kita scan tu berapa ada isi dalam tu. Mungkin 15, mungkin 7. Boleh jadi. So apabila kita buat IVF, kita akan sedut setiap bulat-bulat hitam tu dan kita boleh tahu yang mana yang ada telur tu lah akan dikeluarkan. Yang mana yang kosong memang tak ada telur lah. So bayangkan kalau anda buat natural, maksudnya anda makan ubat ataupun anda buat injection lah contohnya. Lepas tu doktor dah scan, doktor kata okey, memang ada 2 ke 3 telur ataupun 4 ke 5 telur. So doktor bagi injection, pecahkan telur, tapi still tak berjaya. Kenapa? Sebab itulah dia jatuh ke dalam kategori seterusnya, iaitu rawatan makan ubat dan letrozol ke ataupun sekadar buat UI tidak boleh membaiki masalah tu. So mungkin ada telur yang kosong ataupun mungkin kualiti telur dia bermasalah, maka persenyawaan tidak boleh berlaku. So dekat sini yang kita kata untuk anda cepat dapatkan rawatan seterusnya iaitu IVF kalau ubat dan IUI tak berjaya. Kenapa? Sebab ada masalah lain yang lebih mendalam yang mana IUI tak boleh baiki ataupun sekadar ambil clomid letrozol tidak boleh baiki juga. Because of NUDITY. Dr. Shah NUDITY. Aduh, melalut lah betul orang ni. Apa ya? Banyak betul soalan ni. Okay. Yeah. So ada yang bertanya tentang endo ya. So ada yang interested. Okay, ni soalan bagus. Tanda tube fallopian box. Tak ada tanda pun Kenapa tak ada tanda? Sebab tube fallopian tu kerja dia satu je. Bawa jumpa benih suami. Tak boleh cakap perkataan tu kan. Berjumpa dengan telur. Itu je. Itu je kerja dia. So tube fallopian ni kerja dia macam ni. Apabila waktu ovulation, waktu subur, telur keluar, so benih suami dilepaskan dekat sini. So dia berenang, dia akan jumpa dalam tube ni lah. Ni lah highway dia. So dia akan senyawa dekat sini. So tube ni kerja dia hanya menyediakan pathway perjalanan telur dan benih suami sahaja. Dia tak ada kerja lain. Dia tak boleh keluarkan telur, dia tak boleh keluarkan period, dia tak boleh buat apa-apa kecuali highway itu saja. Sebab tu kalau dia block, tak ada tanda. Even kalau kita scan pun, scan biasa, takkan nampak. Sebab period daripada sini, dia tak ada kaitan dengan tube ni. Period daripada dinding ni, dalam rahim yang besar segitiga ni. Dinding rahim dekat sini. So, walaupun tube ni dah buang ke, dia tube ni block ke, period tetap keluar sebab period daripada sini. Telur pun sama.
Kalau anda buat OPK tu memang positif aja. Tapi jalan tutup ni, blok. Jalan macam kita nak pergi mana-mana lah, satu jalan je nak pergi tu. Kalau jalan tu tutup, tak ada jalan lain lah. Maka telur tu tetap keluar. Just that telur tu mati je lah kat situ. Ataupun bila bersama, sperma tetap berenang masuk dalam rahim. Tetapi tak. Kena lagi. Kena cakap S. Betul lah, kena cakap S. Benih suami. Tersilap tadi. So, benih suami tu masih boleh berenang. Bersama semua macam biasa. Tak ada sakit. Period pun tak sakit. Period tetap keluar. Setiap bulan dia akan keluar. Sebab haid tu, dia teratur tak teratur daripada hormon kita. Tak ada kaitan pun dengan tube. So memang tak ada tanda. Dan dia boleh jadi tube fallopian tu tersumbat kemudian. Maksudnya, dulu dia ada anak. 1 anak, 2 anak ke 3 anak ke berapa anak ke. Lepas tu dia nak mengandung lagi sekali. Tube dia dah tersumbat. Boleh jadi. Kenapa tube tersumbat? Itulah yang kita tak tahu. Kadang-kadang jangkitan kuman, kadang-kadang ada endometriosis. So banyak sebab. Kita tak boleh katakan kalau dulu dah pernah mengandung lah. Kenapa nak kena check tube lagi sekali? Dulu dah mengandung. Itu dulu. Macam saya kata tadi, bendanya badan kita sentiasa berubah. Kita tak boleh assume that semua benda normal je. Contohlah kalau kita check kencing manis. Kita check kencing manis 5 tahun lepas tak ada. Takkan sampai sekarang tak ada kencing manis. Kalau kita jaga mungkinlah tak ada kencing manis. Tapi pasti gula tu akan berubah mengikut usia. So itu yang kita nak bagi anda faham. Kalaupun anda dah check tube 2 tahun ataupun lebih daripada setahun, tube itu boleh tersumbat kemudian. Dan bila sumbat memang tak ada sakit. So dia punya simptom hanyalah tak boleh mengandung lah. Itu je lah. So untuk yang ada endometriosis ni, kita, ni bukan saya cakap ya. Ini international punya guideline daripada Amerika, daripada UK, daripada overseas lah semua. Kita ada guideline overseas ni yang mana kita ikut guideline ni. So guideline yang international standard ni dah buat kajian. So dia mengatakan bahawa kalau anda ada endometriosis stage 1, stage 2, dia tak bagi pun pergi makan ubat clomid letrozole. Dia kata terus buat IUI. Bukan saya cakap. Ini international guideline. Bukan saya cakap. So kalau dah stage 3, stage 4 ni, entah lagi. Memang IVF lah. Sebab apa? Bila anda mengandung tu sendiri adalah rawatan untuk endometriosis tu. Sebab tak period kan? So kalau endometriosis tu tak menyakitkan, tak ada simptom-simptom macam kanser, tak ada masalah. Boleh cuba mengandung tanpa buang endometriosis tu. Cepat-cepat mengandung selagi stok telur masih ada. Kalau tak mengandung, setiap bulan puan period, maka darah period tu masih akan berkumpul dekat telur, berkumpul dekat tube, berkumpul dekat rahim dan membuatkan endo tu makin teruk. Dan dia akan mengurangkan stok telur. Dia akan menyebabkan kualiti telur pun menurun. Tak cukup faktor usia, endometriosis pula rosakkan kualiti telur. So sebab tu kita kata kalau dah stage 3, stage 4, terus pergi buat rawatan IVF. Saya ada patient yang umur dia 40, dekat 40 lah, 38, 39 macam tu. Dia ada endometriosis. So dia dah pergi buat operation. Sebab endometriosis memang besar lah, dua-dua belah dia buat operation. Tapi doktor dah cakap, okey, endometriosis memang dua-dua belah, tube nampak dah tak sihat. Lepas buat operation, cepat-cepat pergi buat IVF. Betul, dia dengar cakap doktor tu. Terus dia datang buat IVF. Tak ada nak check-check tube lagi dah. So, alhamdulillah dia berjaya mengeluarkan telur yang agak banyak juga untuk orang yang 38 tahun dengan endometriosis stage 4. Lepas tu dia boleh buat storage pula, simpan. So dia dah mengandung, dia dah bersalin. Dan next time lagi setahun ke dia nak mengandung lagi sekali, dia tak payah buat IVF lagi sekali sebab embryo dia tadi dah frozen, dah simpan. Cuma ambil itu sahaja, pindah balik ke dalam rahim. Tapi kalau dia datang waktu usia dia dah 40, kualiti telur tadi kan dah menurun. Kuantiti telur pun dah menurun. Endometriosis dia dah makin teruk. Macam mana nak buat IVF?
susah. So sebab tu selagi stok telur masih ada, cepat usaha. Sebab kita tak boleh bagi ubat untuk banyakkan telur. Tak ada ubat banyakkan telur. Ubat ada besarkan telur. Tapi telur tu kena ada sendiri. Kena ada stok telur masing-masing. Jikalau stok telur kurang, tak ada ubat nak tambahkan stok telur. Faham. Itulah ceritanya bila kita kat dalam apa nama ni TikTok kan. Mulut ni macam-macam lah. Kadang-kadang kita dah terbiasa pun cakap benda tu kan. Bila restriction Kena tu respect balik. gitulah. Tak adalah. Sebelum ni okey je. Tak apa-apalah diorang ni. Okey, adalah tu hikmah dia suruh tukar word lain. Saya nak sentuh pasal soalan ni. Kalau umur 27 tapi IMH low, boleh risiko fail IVF juga ke? Fail IVF ni dia akan berlaku bukan sebab faktor usia lah. Faktornya kalau katakan telur tadi memang kurang. Tetapi kualiti telur bagus sebab usia 27. Kalau sperm suami, benih suami, silap pula, benih suami tak berkualiti. Yes, maka walaupun kualiti telur tadi bagus tapi benih suami tadi kualiti tak bagus kan. So bila dia dah senyawa jadi embryo, baby tu tak sihat. Maka risiko untuk gagal itu lebih tinggi. Tetapi kalau suami pun muda, tak ada masalah apa-apa, analisis benih dia pun normal, maka insyaAllah success rate sangat baik. So far patient saya yang low AMH bawah 35 tahun ni yang dia punya telur hari 2, 3 je. Cukup makan je, dapat 1 je embryo. Semua mengandung. Sebab apa? Keyword dia bawah 35 tahun. Semua macam tu. Dia bawa keluar, kita bawa keluar tak boleh nak bawa keluar banyak telur. Sebab telur dia memang sikit. Bawa keluar 2 telur, 3 telur. Nak buat storage pun tak boleh. Memang ada 1 tu je lah embryo dia. So tak adalah kira dia nak lagi, dia kena buat balik IVF tu. Tapi dia berjaya. Sebab apa? Kualiti telur dia masih bagus sebab dia masih muda. Of course, kualiti benih suami pun penting lah. Tapi kalau kualiti benih suami tak bagus, memang tak mengandung juga. Sama sebab embryo tu pun tak sihat. Maka kalau kita pindah balik ke dalam rahim pun takkan berjaya. So kalau baby tu ataupun embryo tu tak normal, memang tak boleh buat apalah. Macam mana buat pun dia takkan menipis. So itu memang Allah dah buat sebegitu rupa supaya bila embryo tu melekat dan boleh membesar dengan sihat, boleh lepas 12 minggu, insyaAllah dia tu adalah embryo yang normal. Tapi kalau embryo tu memang tak normal, dia first tak akan melekat. Nombor 2, kalau dia melekat pun dia akan stop heartbeat 8 minggu ke 10 minggu ke, dia tak akan lepas 12 minggu tu. Dia akan keguguran. Itu memang supaya kita mengelakkan kelahiran baby-baby yang tak normal. Kalau tak, susahlah pula. Banyaklah pula baby-baby tak normal nanti. Kami bukannya suruh korang buat IVF, tapi yang penting check dulu. Sebab macam tadi puan tu cakap, dia umur 27, dia punya AMH dah rendah. Kita tahu telur kita berapa. Lain macam kami lah, dah 40 lebih ni memang kita tahu telur kami dah tercungap-cungap kan. Tapi umur bawah 30 pun kan, bila you ada endometriosis yang teruk, so logik lah AMH you rendah. Ni korang yang join live ni korang tahu. Kalau siapa-siapa tak join live tak tahu. So biar je lah sakit tu guling-guling kan. Tak tahu. So itulah. So inilah yang kita katakan mengenai unexplained. So first of all, kena tahu apa tu definasi. So jangan bagi orang label anda sebagai unexplained, tapi testnya tak cukup lagi. 4 test tadi, mana saya ulang, scan daripada Faraj, transvaginal scan. Nombor 2, mesti nak buat AMH,
blood test tu satu test darah saja untuk cek stok telur. Nombor 3 mesti nak kena cek tube sama ada HSG, H4C. Dan keempat mesti cek benih suami, mesti cek. Tak boleh kata dulu dia dah ada anak dah, dia kahwin dulu ni kahwin kedua, tak payahlah cek, normal je. Tak boleh. So dah buat 4 test ni, kalau semua ni normal, okey lah, boleh lah, tak apalah. Kita first stage bagilah dulu satu diagnosis, iaitu unexplained fertility. Tapi lepas tu cepat buat rawatan. So apa rawatan dia? Nombor 1, cepat buat IUI. Kalau IUI dah buat dan fail, cepat bergerak ke arah IVF. Kerana ada problem lain yang mata kasar kita tak nampak, yang blood test ke scan ke tak boleh pick up. So bendanya kita jangan terpedaya dengan diagnosis unexplained. Sebenarnya saya semua normal, tak ada masalah. Tak. Banyak lagi benda yang kita tak nampak yang jadi dalam rahim, dalam tube tu sebenarnya. Salah. Oats oats ni kalau yang tak tahu adalah benih suami dia ada bilangan kurang, berenang kurang, bentuk normal pun kurang. So itu adalah oats. Oligo, A itu estino, T itu teratozospermia. So stage dia adalah masa persenyawaan. Itu masalah dia. Maksud dia waktu kita buat IVF, first of all, sebelum buat IVF, suami kena makan ubat dulu. Kena makan ubat dan suplemen selama 3 bulan sebelum jalani rawatan IVF. So kenapa? Sebab kita nak improvekan. Nombor 2, kita akan bantu persenyawaan tu. First of all, lepas suami keluarkan benih dia kan, sebelum kita nak buat, kita nak pilih kan. So kita akan suruh suami mengeluarkan benih dia 2-3 kali. Supaya collection tu lebih sikit, volume dia banyak sikit. Daripada situ akan ada proses pemilihan lagi. Di mana kita akan tapis pula. Mana benih yang sihat, benih yang tak sihat, kita tapis buang. Lepas tu kita bantu pula dia lagi untuk kita dah inject ke dalam telur isteri dia. Kemudian kita akan ada additional prosedur untuk kita bantu lagi. Maksudnya bantu lagi sperm ni untuk dia senyawakan telur tu. Allah, tersalah sebut lagi. Benih suami ni. Benih suami ni untuk membantu dia. Kita bagi dia bateri lagi. Kita charge dia lebih sikit. Kita bagi dia macam access lah lebih sikit current untuk dia bergerak dan boleh mensenyawakan telur tadi tu. So dekat sini kita boleh bantu step-step yang kita boleh buat untuk kita bantu supaya persenyawaan tu terjadi dan boleh menghasilkan embrio yang lebih sihat. So everything kita bantulah macam assisted. Betul puan. Puan dah buat IVF 16 isi fertilize cuma 6 dan dapat frozen 14 usia. Betul. So dekat sinilah kita kata isu dia macam saya katalah. Puan kalau boleh bawa keluar sampai 16 telur, maksudnya stok telur puan baguslah. Tapi isu pula dengan benih suami. Maka itulah yang perlu bantuan. So bayangkan kalau tiap-tiap bulannya bawa keluar 1 telur. Lepas tu 1 benih suami. Bila nak jumpa dapat embrio yang sihat tu? Bila nak jumpa? Itulah dia. Perkembangan embrio boleh efek. Boleh. So kalau embrio tu tak normal, memang dia takkan lekat lah. Maksudnya dia first of all takkan menimpin. So beta HCG tak meningkat. Nombor 2, dia dah lekat tapi dia tidak boleh membesar sampai ke 12 minggu. So saya ada patient yang ada oats juga. Isteri dia banyak telur, tak ada masalah PCOS. Telur banyak sangat. So last tu alhamdulillah pasal telur banyak, kita ada 19 dosis frozen. Tetapi first embryo transfer biochemical pregnancy. Second embryo transfer saya masuk 2 embryo biochemical pregnancy lagi. Transfer yang ketiga masuk 2 embryo, seorang je jadi. Itu pun
Itu pun lagi seorang tu mula-mula dua-dua lekat. Seorang je survive sampai 12 minggu. So tinggallah seorang ni dah rasa 7 bulan dah. Alhamdulillah. So maksud dia first yang masuk ni nombor 2, ini 1, maksudnya 2, 3, 4 embryo tadi semua tak normal. Jadi sebab tu dia tak boleh membesar, dia tak boleh berkembang. Itulah isu dia. So kalau puan nak lebih puan ada 4 embryo tadi, kalau puan nak lebih apa orang kata ketenangan lah embryo ni normal ke tak normal, buatlah PGT macam tu. Tambah kos lagi. Tambah kos sikit lah. Tapi daripada masuk-masuk tak jadi, masuk-masuk tak jadi kan, baik buat dulu. Bila tahu tak normal tak payah masuk. So kos dia tu macam tu je lah kan, sama je sebenarnya. Kos PGT. Kalau dekat Sophia Fertility kita dah packagekan lah. Maksud dia daripada injection, kutip telur, dan ambil biopsi daripada 5 embryo dan 1 frozen embryo transfer 33,000. So kalau ada 2 embryo pun sama juga. Kalau ada 1 embryo pun sama juga. Tapi kalau anda ada lebih daripada 5 embryo, dia hanya biopsi 5 embryo. Macam itulah. Faham. Kalau dah frozen boleh, tambah duit je lah puan. Dia kena cairkan. So additional cost lah, dia cairkan embryo tu dulu. Dia kena biopsi. Lepas tu dia bekukan balik simpan. So ada thawing and freezing charges. Boleh. Seronok kan? Dapat ilmu baru. Saya pun dapat ilmu baru. Sebab saya tak buat IVF. Apa-apa saya bagi kat orang sebelah ni. So ni lah nak promote kat korang. Tolonglah datang. Sementara kita ada IVF kasih 10,900 ni. Sebab saya bila saya tengok ada patient ramai nak buat IUI dekat saya. Tapi saya tengok umur 35, 36. Saya akan offer. Tolonglah sekarang tengah ada IVF kasih. Boleh buat. Kalau katalah saya memang orang kata nak kejar duit kan, tak fikir masalah korang, aku tak refer dekat Dr. Shah ni. Tapi sebab kita ni bermain dengan masa. Kan, bermain dengan masa. Sebab telur ni kalau dah tak ada, dia dah tak ada. Kita tak boleh pinjam sana punya telur. So manalah tahu kan, dalam 3-4 bulan ni dapat collect telur untuk korang. Walaupun umur dah something. Macam Dr. Shah kata hari tu 38 pun dapat banyak telur. Manalah tahu kan dapat bantu korang. Kami tak harapkan apa-apa pembalasan, just doakan sahajalah supaya lebih ramai lagi orang-orang ataupun pasangan TTC aware tentang kesuburan ni lah. Betul. Sebab kita nak, banyak yang tak tahu, banyak yang masih nak natural, banyak yang tak tahu sebenarnya stok telur dia sebenarnya rendah. Itu yang sedih tu, sebab bendanya kalau dia tahu, dia datang awal. Sebab kita tak boleh reverse dah. Stok telur tu dah memang rendah dah. Kita tak boleh buat apa-apa lain untuk kita kata baiki lagi, upgrade lagi stok telur ni. Tak ada, memang tak ada. Duit banyak mana pun tak akan dapat balik stok telur tu. So sebab tu kita kata cepat buat rawatan sementara stok telur masih ada. Kalau tak ada, IVF pun tak boleh membantu. Dan saya ada je patient yang sangat muda, kita tak tahu kenapa. Tiba-tiba je datang, period dah tak datang setahun. Lepas tu cek-cek stok telur 0.2. Ada. So bila kita scan tu, telur pun tak jumpa dah. Maksudnya dia memang ovary dia tu, kilang telur tu dia dah gagal berfungsi. Kita kata premature ovarian failure. Telur dia dah memang fail. Dan benda ni boleh jadi. Bukan sebab pemakanan ke, kena keturunan ke, tak ada. Dia boleh jadi kat siapa-siapa dan kita pun tak tahu kenapa. So untuk ada yang nak tanya Dr. Aisyah ni, patient umur 31, AMH 0.2. Ya memang kalau umur macam ni AMH 0.2, banyak center yang tak ambil. Sebab ada center dia cut off dia 6 AMH. Bayangkan kalau 6, 0.2 ni memang tak ambil lah. Tapi kalau stok telur dia masih ada, kita boleh usaha lagi. So basically based on scan Dr. Aisyah, kalau buat TVS masih ada follicle, dia masih ada regular cycle, insyaAllah boleh usaha.
Saya tak adalah janji kata confirm boleh mengandung, tak ada. Tapi saya masih accept lagi ada je patient saya AMH 0.2 saya buat juga. Cuma chances lah, realitinya adalah chances tu. Chances bergantung dengan stok telur tadi tu masih ada ataupun tidak. Peluang lah. Macam saya kan, ada patient saya tu dia dah pregnant 7 kali, 7 dia gugur tau. Dia datang kat saya je nak buat IUI. Saya kata, wah awak ni hukumnya dah IVF with PGTA tau. Dia kena PGT dah. Dia dah refer dah dekat ada certain prof dia dah refer. Boleh pula datang kat saya. Saya ni siapalah awak oi. Tapi ayat dia macam ni lah, doktor. Saya tak pernah buat IUI, doktor. Saya nak cuba. Tak apa doktor, saya faham pun kalau saya fail pun, tapi saya nak rasa. Okay, nak rasa saya buat lah. Saya kata awak nak rasa, jom. Tapi sekali je rasa, lepas tu jom kita grab. Kita cuba. Kita cuba dengan bantuan Dr. Shah lah kan, kita tengok lah. Tapi awak tak boleh lah dapat yang kasih masih tu. Awak memang kena buat PGT. Betul. Sebab apa keguguran berulang ni menunjukkan terutamanya keguguran sebelum 12 minggu. Kemungkinan besar adalah embrio tu tak normal. Macam saya katalah, embrio tadi tu boleh jadi tak normal sebab kualiti telur ataupun kualiti benih suami. So inilah yang menyebabkan embrio yang jadi tu tak normal. So dia mungkin melekat tapi tak membesar. Ataupun dah mengandung 7 minggu, 8 minggu, 10 minggu tak ada heartbeat. Itulah dia recurrent miscarriage. Mengandung gugur. Nombor 2, boleh jadi ada masalah autoimun. Ataupun kita kata badan dia menghasilkan tindak balas. So badan dia menghasilkan askar terlebih. Sebab dia tengok embrio tu dia tak kena okey, dia kata attack. So dia pergi rosakkan embrio tu. Embrio tu dah baru nak lekat. Tak boleh lekat sebab dah dirosakkan oleh badan anda sendiri. Autoimun So orang macam ni, yes, memang dia perlu bantuan. Kita kenalah bagi dia ubat untuk dia punya sistem imun dia tu jangan over sangat. Cuba diam sekejap, dia kata. So kita kena bagi rawatan. So dia tak boleh mengandung secara alami. Dia memang kena buat IVF. Di mana bila buat IVF tu, kita boleh bagi ubat, bagi tahu badan dia jangan reject baby tu. Jangan lawan, jangan kacau dia nak menempel. Tapi kita kena tahulah ada ke tidak masalah autoimun tu. Autoimun ni daripada blood test pun. So kita boleh buat blood test, simple blood test sahaja, tidak perlu nak pergi korek dalam rahim ke, nak pergi masuk kamera operation ke apa, tidak, just a blood test. So blood test tu kena spesifik lah untuk semua jenis masalah autoimun. Tapi kalau dah 7 kali keguguran ni, memang kita akan assume lah dia memang ada masalah autoimun lah. So biasanya kita akan kalau dah keguguran macam ni, of course kita first akan suruh buat IVF yang ada PGT, mana kita boleh test embrio tu normal ataupun tidak sebelum kita pindah balik, dan juga kita akan bagi siap-siap ubat autoimun untuk dia. Patient saya ni dia under sebelum ni. So memang semua dah buat kecuali PGT lah. Memang dia advise sebab tak ada. So dia refer ke untuk buat IVF with PGT. Tapi tak tahulah dia datang dekat klinik saya dengan harapan nak buat IUI. Nak menangis rasanya. Dok Dr. Azia memberi harapan sinaran. Allah, aku kena solat hajat tadi. Kena solat hajat sebelum buat benda tu. Doakanlah kan. Saya pun tak letakkan harapan tinggi sebab dia pun the way dia cakap tu, dia macam dia nak rasa apa perasaannya buat IUI. Gitulah. So itulah kadang-kadang orang punya, orang kata hope kan. Kita kalau benda tu boleh mendatangkan kegembiraan untuk dia, tak apalah, at least orang kata dah try kan. Tapi saya dah cakap dengan dia, awak kalau tak jadi ke, kalau jadi tak adalah, kalau tak jadi juga don't delay, saya refer awak ke Dr. Shah. Dia kata okay doktor, no problem. Untuk yang salah je awak. Betul. Untuk yang anda yang masih lagi was-was lah kan, nak pergi check ke, tak payah check ke,
Biarlah, tak apalah, kita berserah, belum masa lagi. Okey, bagi saya betul, kita sebagai orang Islam memang kita harus berserah dan tawakal. Tapi Allah juga suruh kita berusaha. Bukannya kita berserah tengok je langit ni kan. Mesti ada usaha. So kalau anda dah buat check up semua, dah buat rawatan, masih tak berjaya, betul, masa tu kita berserah lah. Sebab doktor hanya boleh setakat tu je. Kita boleh keluarkan telur, kita boleh senyawakan, jadikan dia embryo. Tapi kita tak boleh buat embryo tu normal. Kita pun tak boleh buat telur, kita pun tak boleh buat benih suami, kita tak boleh buat benda-benda macam tu. So kalau kata tak ada telur, tak ada benih suami, memang tak jadi juga. So tapi at least kita tahu, okay, kita dah buat test. Okay, contohnya memang tak ada telur ataupun kita dah buat test, benih suami memang sangat-sangat rendah, memang tak ada, tak jumpa pun, ataupun kita kata azoospermia ataupun tadilah oats tadi. Yes, memang betul. Takat tu je lah, habis situ lah. Tahulah kenapa tak boleh nak mengandung, dan kita tak adalah rawatan kata nak create, buat benih suami yang baru. Tak ada, tak boleh. Itu je lah. Habis cerita kat situ je. Itulah. Macam ada patient-patient yang memang masa kecil-kecil dapat testicular cancer kan. Dah undergone chemo. Datang-datang benih dia memang tak ada. Sekok pun tak ada. So itulah, nak explain pun susah juga masa tu. Betul. Saya ada patient yang dah ada anak 2 orang. Tapi dia nak anak nombor 3 lah, dalam proses tengah try anak nombor 3 tu. Test dia punya benih, mula-mula langsung tak jumpa azoospermia, tak jumpa. Tapi dia tak adalah macam obese ke, dia tak adalah penyakit apa-apa kencing manis darah tinggi, cuma dia memang smoker yang sangat kuat, very very strong, chronic smoker. Itu je pun. So tua tak tua, 30-an ataupun early 40 macam tu lah. Tapi itu je lah, saya nampak itu je lah isu yang saya boleh kaitkan dengan dia punya azoospermia tu. So bila ada azoospermia, boleh jadi dulu dia dah ada anak 2 orang dah. Boleh jadi sekarang ni dia menghasilkan, bila dia bersama dia memang menghasilkan air mani, tetapi tak ada benih dalam tu, kosong, air tu kosong. Boleh jadi. So bila jadi macam tu, kalau kita tak test, kita tak tahu, kita duk ingat dulu ada anak dah 2 orang, buat apa nak buat, tak payahlah. Tak boleh. So sebab itulah kalau sedang usaha, kena buat check dan buat full check, 4-4 tu. Selain daripada tu, kita hanya kena berserah sahajalah. Apa lagi masalah lain yang kita tak nampak dengan mata kasar. Tetapi ada sebenarnya, cuma tak ada test. Saya tak boleh nak bagi ni black and white. Benda ni lah problem dia. Tak nampak. Tu je. Puan Hana boleh jumpa doktor sekarang Azim. macam-macam ada ubat. Saya ada patient saya, berat dia exactly macam Puan, 138 lagi. Dia turun 4 kilo. Tapi saya tahu ONG akan marah saya sebab saya mengandungkan orang yang obese. Tapi saya nak buat macam mana? Dah nak beranak dah patient saya tu. Tapi memang kena turun lah, sebab bila kita obese, kita mengandung, saya akui memang akan banyak juga masalah. Tapi betul, kena turun Puan, sebab kita nak kandungan Puan sihat. Tapi banyak cara Puan, kita boleh turunkan berat badan zaman sekarang. Macam saya dulu, zaman-zaman saya dulu tak ada ubat, yang ada Siduromin tu. Duromin makan keneneng lah apa ke kan. Tapi saya tak ambil lah. Memang exercise, cut sugar, semua tu. Mengandung 10 kilo, mengandung Alhamdulillah. Tapi memang betul kena turunkan berat badan Puan. Wajib. Okey. So, KL mendung dah. apa lagi? Kita penutup, ayat penutup. Ayat penutup, bukan kami paksa untuk buat IVF, kami paksa untuk check. Okey, jangan nampak muka Dr. Syah je IVF.
Memanglah namanya Sofia. Sofia bagus juga. Sofia bukannya Sofia IVF Center. Kan ada orang tu IVF Center. So kau datang-datang kau nak buat UI macam pelik lah kan. So maksudnya kami mempromosikan untuk cek awal. Especially kalau dah mengandung. Dah mengandung lah. Dah berusaha lebih setahun. Yang umur 35 tahun ke bawah masih tak mengandung-mengandung. Sebab kita memang naif tentang bab-bab kesuburan ni. Kita ingat kita on je boleh mengandung. Kita on je boleh mengandung. Tidak. Ada setengah orang ada masalahnya. Okey. So datang buat pemeriksaan awal baru kita tahu ada masalah ke tidak. Kita boleh buat management awal untuk selamatkan telur anda. Kalau telur tu boleh pakai selama-lamanya, tak adalah kami ni dok paksa memaksa. Gitu. Paksa tau, bukan suruh paksa. Sebab kalau kau tak mengandung kan macam-macam implikasi. Kena orang body shaming lah, orang cakap bila nak ada anak lah, korang nak raya pun kau tak happy kan. Ni kami bantulah ni. Datang jumpa. Tak semestinya jumpa saya dengan Dr. Syah. Kami tugas kat sini hanyalah untuk memberi kesedaran. Korang duduk pelih nak pergi jumpa kat mana-mana kau pergilah. Janji jumpa. Kalau ada rezeki kita berjumpa insya-Allah. Betul, itulah yang kita nak cakap. Buat pemeriksaan kat mana pun tak apa. Buat pemeriksaan. Dan kalau ada masalah daripada 4 ni, selagi tak cukup buat 4 ni, tak boleh cakap unexplained. Tak boleh cakap unexplained fertility. So kalau doktor anda label anda unexplained, cakap dengan dia, doktor yang ni tak buat lagi, yang ni tak buat lagi. Sebab anda dah dengar live kami hari ni. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dr. Syah. Di KL ni dah mendung dah ni. Nak hujan lagi rasanya. Yalah hujan. Ni pun tak berhenti hujan kat sini. Ya, gerimis-gerimis. Tu pun ada orang gila pergi jogging juga. Saya memahami kegilaan itu. Ya. Macam saya pun akan juga menjadi gila seperti itu. Dekat KLCC kau tak nampak ni KLCC aduh ketul tu. Cantik. Apalah pergi shopping je. Tak nak lah, tak larat lah, malas. Dah beli roti, nak makan roti je. Esok balik ke? Hari ni balik? Esok. Kalau ikutnya ya Ahad. Tapi rasa macam nak balik besok. Sebab pergi kursus, pergi conference Heart Association. So kita pilih yang mana macam berkait rapat dengan kita je lah. Kalau ekor-ekor tular kan. Lepas tu dia punya mesin-mesin tu memang hidup lah nak pergi. So tengok-tengok hari Ahad tu macam lebih kepada technical dorang kan. Case-case study dorang. So macam tak lama je ni. Itulah korang. Enham, betul. Pandai Rosie. Kan? Tapi hari ni ramai betul orang tersesat. Bukan pergi ke KL Convention Center. Semua pergi ke sini. Ke Suria. Semua dah lah bawa beg warna oren. Beg warna oren. Beg orange. Ni kata korang ni semua bonting. Ni semua bonting kelas ni. Ya, dia punya orang kata aura tu lagi kuat. Hari Jumaat kan? Ya, hari Jumaat. Okeylah, terima kasih banyak Dr. Syah. InsyaAllah minggu depan. Minggu depan dengan topik-topik yang menarik korang. Ingat subuh, ingat kami berdua. Okey korang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.